Okey, sekali lagi saya Dini Juri nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh peminat Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Khasnya untuk buat kelab peminat Sudirman. Ya, dengan menghargainya sama ada menyimpan koleksinya atau membuat karangan jalan cerita kehidupan Allahyarham Datuk Sudirman, dan mudah-mudahan maknanya kerana jasa Allahyarham Datuk Sudirman sangat besar kepada negara yang pernah menghiburkan jiwa-jiwa kita semua, kan? Dan sekali lagi saya juga dan Encik Ramlan bagi pihak pemilik studio Datuk Mini Galeri Sudirman. Mini Galeri Sudirman. Okey. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat lah, dan teruskanlah untuk supaya walaupun beliau telah pun pergi menghadap ilahi, tapi lagunya, rohnya, namanya sentiasa berlega dalam kehidupan kita. Betul kan? Ya. Terima kasih kepada Ustaz Dini Juri kerana sudi untuk hadir ke Mini Galeri Sudirman saya. Kebetulan Ustaz punya lukisan dikongsi kat sini untuk kulit album Sudirman berjudul Lagu Dari Kota terbitan EMI Sendirian Berhad tahun 1981. Ini merupakan lukisan ilustrasi oleh Ustaz sendiri kan. Ustaz sebagai sahabat Sudirman, pelukis. Kebetulan arwah Sudirman juga seorang kartunis, pelukis dan pernah melibatkan diri dalam bidang kartunis untuk majalah Geli Hati. Sama dengan Ustaz Dini juga kan. So saya ucap terima kasih Ustaz datang jauh-jauh singgah ke Galeri Sudirman saya. Ini rakaman ni khas untuk kelab peminat Sudirman lah. Yang tak berkesempatan jumpa, insya-Allah kalau kita ada majlis tahlil mengenang Sudirman, saya akan jemput Ustaz juga untuk mengetuai bacaan tahlil Yasin, insya-Allah. Tahun hadapan insya-Allah kita akan bersama. Itu saja. Okay, terima kasih. Ini belanja sikit. Lagu apa yang kita minta sekarang ni? Balik kampung, esok merdeka. Balik kampung, Sudirman Haji Arsyad Allahyarham. Kebetulan lagu Sudirman 31 Ogos. Saya lupa. Tanggal 31. Ya, Sudirman punya lagu patriotik, insya-Allah. Saya ada album patriotik dia, album Abadi. Semua lagu-lagu warisan, lagu tegakkan bendera kita, semua lagu-lagu patriotik Allahyarham Sudirman khas untuk kemerdekaan tanah air. Tanggal 31 bulan 8 57. Okey, terima kasih Ustaz. Okay.